Saya sakit saraf dan juga disebabkan saya buat rawatan chiropractic. Korang tengok video prak-prak kat TikTok, nampak macam melegakan betul kan? Pesakit bangun, terus senyum, macam dah sembuh sepenuhnya. Tapi korang tahu tak? Risikonya sangatlah tinggi. Bunyi yang korang gilakan tu, boleh jadi bunyi terakhir sebelum korang stroke atau lumpuh. Sekarang ni tengah trend, pusat urut biasa, tiba-tiba naik taraf jadi pakar chiropractic. Korang jangan tertipu. Kebanyakan diorang ni cuma ambil kursus sehari dua, belajar teknik sentak tulang, lepas tu terus chop diri sendiri sebagai Sifu Chiropractor. Siap charge premium ratus-ratus ringgit. Yang paling bikin panas bila chiropractor jadian ni mula overclaim, ada hati nak tipu pesakit stroke. Orang tu dah lah tengah sakit, kau pergi kata boleh sembuh dengan chiropractor. Lepas tu dia belasah prak leher pesakit tu dari hujung kepala sampai hujung kaki. Akal letak kat mana? Stroke tu masalah saraf tau. Masalah salur darah dekat otak, bukannya masalah tulang atau otot tegang yang kau boleh baiki dengan main sentak-sentak. Tapi kadang-kadang sikap kita sendiri pun satu hal. Kita ni selalu ingat kesihatan tu benda yang boleh dibeli. Bersenam malas, nak jalan jauh sikit dari parking pun merungut. Bab makan pula langsung tak jaga. Tapi bila badan dah mula sakit-sakit, kita ingat semua benda boleh settle asalkan ada duit nak bayar. Kita asyik cari shortcut, nak cepat baik tanpa perlu usaha. Padahal Menteri Kesihatan kita, Dr. Zulkifli sendiri dah pesan, ada dua perang yang kita kena buat sekarang. War on sedentary dan war on sugar. Perang lawan gaya hidup malas bergerak dan perang lawan gula. Inilah punca utama badan kita rosak. Bukannya sebab tulang kurang kena sentak. Sedar sikit, bezanya langit dengan bumi, geng. Chiropractor bertauliah belajar 4 hingga 5 tahun di universiti. Diorang belajar saraf, anatomi dan cara baca x-ray. Tapi chiropractor jadian ni cuma hafal teknik. Diorang tak tahu bila masa yang diorang tak patut buat rawatan. Silap tekan, silap pulas leher, arteri leher boleh pecah, terus kena stroke. Slip disc yang sedia ada boleh jadi makin parah, terus lumpuh kekal. Jadi sayangi nyawa korang. Nak buat rawatan tulang belakang, pastikan pengamal tu berdaftar dengan KKM di bawah Akta 775. Jangan biarkan tulang korang kena prak dengan tukang urut sehari dua. Jadikanlah saya ini sebagai pengajaran. Sebab risikonya kita yang tanggung. Pihak mereka takkan tanggung apa, diorang akan lepas tangan.